warga negara Tanah Melayu pada ketika itu akan disebut sebagai warga Melayu. Dia Cina ke di India dan sebagainya, dia adalah warga Melayu dan diterima oleh Tan Cendok dan sebagainya. Jangan pajak otak. Wujud masih berlaku dalam masyarakat ni satu kecenderungan untuk menyerahkan perubahan ni kepada sekelompok kumpulan, khususnya kumpulan elit. Ya. Saya lebih suka untuk bersikap adil. Saya akan memberikan kredit kepada so-called golongan kiri. Saya juga akan bagi kredit juga kepada so-called golongan nasionalis. Saya ada tulis satu artikel panjang yang menyebut semua nama-nama tentera-tentera berbangsa Cina, constable dan sebagainya yang terkorban. Jadi benda ni kita kena angkat bersama dan supaya semua orang merasakan kemerdekaan ini dipertahankan oleh semua pihak, semua kaum, ya, dan mereka berhak mendapat pengiktirafan tu, bukan orang Melayu sahaja. Orang Indonesia akan berkata kepada Malaysia adalah sebuah negara giveaway country disebabkan kita punya proses kemerdekaan itu berbeza daripada proses kemerdekaan di Indonesia, which kita tidak nafikan. Cuma adakah benar kita ini giveaway country yang hanya melalui meja rundingan dan tidak berdarah-darah seperti negara-negara yang lain? Assalamualaikum dan salam merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat datang ke episod khas Kemerdekaan Podcast Asar Sharif selari dengan tema kemerdekaan tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Hari ini kita nak ajak anda semua untuk menelusuri satu lagi sudut sejarah kemerdekaan perjuangan kita daripada perspektif yang lebih luas dan juga menarik. Sepanjang episod khas ini, kita bakal merentasi pelbagai sudut sejarah yang jarang dibincangkan, yang jarang didendangkan daripada peranan gerakan Islah dalam membebaskan pemikiran rakyat, gelombang gerakan kiri ataupun sosialis dengan perjuangan akar umbi rakyat sehinggalah ke gerakan nasionalisme yang membentuk reka bentuk pentadbiran kita pada hari ini. Dan untuk mengupas topik-topik penuh warna-warni ini, kita bersama dengan sosok yang tidak asing lagi dengan kita, iaitu Dr. Hafizi Muhammad Noor, penulis buku dan juga penasihat kehormat MyCare. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dr. Terima kasih Dr. kerana sudi untuk meluangkan masa dengan Podcast Asar Sharif pada hari ini. Jadi kita akan memulakan topik kita sebelum kita bincang dengan lebih lanjut dengan, saya rasa, topik yang wajib kita semua dengar untuk menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara, kerana kemerdekaan kita kecapi hari ini bukanlah datang secara tiba-tiba, tetapi dengan melalui beberapa lagi proses sebelumnya kita dapat melaungkan kemerdekaan pada 1957. Jadi Doktor, kita bermulakan dengan gerakan yang boleh dikatakan sangat familiar ataupun kita ketahuilah pada awal-awal sebelum kemerdekaan, way before kita merdeka. Banyak sejarawan yang berpandangan bahawa perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu tidak bermula di meja rundingan, tetapi bermula dengan perjuangan pembebasan pemikiran. Apabila gelombang reformis Asia Barat seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Rida mula bertapak di alam Melayu, terutamanya menerusi penerbitan seperti Al-Imam dan saudara, apakah yang sebenarnya cuba dirombak oleh gerakan Islah ini? Adakah kemerdekaan pemikiran itu yang mereka bawakan ni sekadar untuk membuang rasa jumudnya terhadap agama dan juga adat, atau ia secara halus mula sebenarnya mencetuskan kesedaran dalam kalangan Tanah Melayu tentang penindasan penjajah itu sendiri? Silakan Doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas suatu soalan yang cukup penting untuk kita kupas. Ada suatu persamaan di antara umat Islam di seluruh dunia, sebab Muslim ni dia wujud dalam bentuk satu umat yang padu, ya? Dan usaha untuk memisah-misahkan umat ini, kalau kita lihat sepanjang sejarah, memang tidak akan menjadi kenyataan, sebab ianya diikat oleh suatu kesatuan akidah. Jadi apa-apa peristiwa yang berlaku di dunia Islam ini seringkali akan menjadi asas kepada suatu pembaharuan yang berlaku di dunia Islam.
Jadi kita lihat antara isu-isu besar yang berlaku di kalangan umat Islam ini adalah penjajahan. Ya. Dan umat Islam tidak pernah melihat penjajahan ini sebagai suatu yang terpecah-pecah, tapi dia melihatnya sebagai satu ancaman yang di peringkat alami ataupun di peringkat global. Jadi apa-apa idea-idea yang segar yang tercetus di dunia Islam ni akan menjadi perhatian umat Islam di seluruh dunia. So kita kembali kepada persoalan yang dilontarkan tadi, iaitu pembaharuan pemikiran. Ya. Bahkan kalau kita lihat jauh sebelum itu lagi, maka kita lihat proses anjakan paradigma pemikiran itu berlaku lebih awal lagi. Ya. Cuma oleh sebab kita memberikan tumpuan kepada proses untuk mendapatkan kemerdekaan, maka kita mulakan dengan apa yang berlaku di Asia Barat, khususnya pada akhir kurun yang ke-19, ya, iaitu wujud apa yang disebut sebagai the reformers of Egypt, ataupun pembaharu pemikiran di Mesir, yang mana ada 3 tokoh lah yang dikenali oleh dunia Islam seluruhnya, iaitu Al-Afghani, Rashid Ridha dan Syekh Muhammad Abduh, yang telah membuka satu ufuk pemikiran, ya, bahawa umat Islam ini mesti mengangkat satu wacana, wacana pembaharuan ilmu. Ya. Sebab kita tahu satu daripada masalah yang dihadapi oleh umat Islam ini adalah pintu ijtihad tertutup pada kurun yang keempat dan kelima. Jadi mereka akhirnya dengan mengangkat pemikiran seperti ini, tidak ada suatu proses yang mampu untuk membantu umat Islam menghadapi cabaran-cabaran semasa, ya, sepanjang zaman. Jadi dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini, dia membuka ufuk pemikiran umat Islam, ya, yang sebelum itu melihat Barat, ya, sebagai satu ancaman. Termasuklah apa sahaja yang ditawarkan oleh Barat, sama ada ilmunya, kebudayaannya, ya, sesuatu yang sangat antitesis dengan Islam. Tapi sebenarnya tidak, kalau dilihat dengan saksama. Contohnya ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan yang satu ketika dulu dikuasai oleh umat Islam, tapi kemudiannya disebabkan oleh kejumudan yang berlaku di kalangan Islam, proses pembinaan ilmu pengetahuan itu berpindah ke dunia Barat, ya, dengan berlakunya revolusi industri revolution, sebagainya. Jadi pemikir-pemikir Asia Barat waktu itu, ya, iaitu Syekh Muhammad Abduh khususnya, telah mengemukakan satu wacana, ya, bahawa untuk kita maju, kita kena garap ilmu pengetahuan ni sebagaimana asalnya umat Islam satu ketika dahulu. Walaupun ianya datang daripada apa-apa kebudayaan pun. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hikmah itu adalah milik sesiapa yang menemuinya, dan siapa yang menemuinya, itu menjadi hak dia, kan? Jadi umat Islam ni perlu dapatkan, ya, satu idea bagaimana untuk memajukan umat Islam ini, iaitu dengan ilmu pengetahuan. Di situlah pemikiran akan terbuka dengan luas, akan melihat dunia dan cabaran ketika itu dengan suatu bentuk pendekatan yang segar, ya. Dan di sinilah datangnya pentingnya ilmu pengetahuan. Dan umat Islam seharusnya menguasai ilmu pengetahuan ini seutuhnya, ya, bukan sekadar ilmu-ilmu diniyah yang sempit, ya, tetapi ilmu dalam bentuknya yang luas. Jadi di situlah masuknya iktisas, ya, ilmu-ilmu yang dikatakan sebagai duniawi, yang sebenarnya adalah sebahagian daripada ilmu Islam juga. Dan inilah mencontohkan satu kebangkitan. Umat Islam mesti menguasai ilmu pengetahuan. Dan ini kalau kita lihat di Indonesia khususnya disebut sebagai Hindia Timur, Belanda waktu itu. Ya, betul. Kita lihat ulama-ulama yang progresif waktu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia membawa pendekatan-pendekatan ilmu, ya, untuk membawa kesedaran kepada umat Islam. Dan keadaan sama berlaku di tanah Melayu. Yang melalui penulisan-penulisan makalah, terbitan-terbitan buku, ya, kemudian penerbitan akhbar,
untuk mula membuka pemikiran Islam untuk kita merdeka, ya, membebaskan diri kita daripada cengkaman barat, maka langkah pertama ialah menguasai ilmu pengetahuan. Betul. Dan ilmu pengetahuan ini menjadi asas kepada pemikiran yang seterusnya mencetuskan satu usaha untuk membebaskan tanah air ini. Betul. Jadi dia bermula dengan memerdekakan pemikiran yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi bila kita bercakap tentang proses untuk mendapatkan kemerdekaan, kita mesti bermula dengan anjakan pemikiran ini. Dan di situlah asasnya dan asal mulanya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tanah air. Dia bermula dengan usaha-usaha untuk membebaskan pemikiran, ya? Pemikiran dan sudut pandang disebut sebagai Weltanschauung ataupun pandangan hidup umat Islam dalam keadaan dibelenggu dengan keadaan-keadaan yang jumud dan represi daripada penjajah dan sebagainya. Jadi betul lah, bila kita nak merdeka, pastinya benda pertama adalah ketika itu rakyat tanah Melayu sedang ditindas. Dan kita tidak mahu ketika itu mereka ini redha saja dengan takdir yang mereka kena tindas, kena jajah dan sebagainya. Dan ketika pemikiran Islah itu masuklah tercetusnya satu wacana yang mengatakan kita kena memerdekakan minda kita sebelum kita nak membebaskan diri kita daripada penjajahan. Tapi doktor, kita melihatkan idea ini nampaklah boleh dikatakan satu pencetus lah, satu yang boleh menggerakkan masyarakat untuk terus mara dan membebaskan diri daripada penjajahan. Tapi mengapa gerakan Islah ini tidak berjaya menjadi arus perdana dalam masyarakat Melayu pada ketika itu? Adakah disebabkan tentangan golongan agama tradisional, struktur politik dan sosial masyarakat, keterbatasan gerakan Islah itu sendiri, atau kerana British berjaya mengawal ruang pendidikan dan juga politik pada ketika itu? Baik, ini antara cabaran yang dihadapi oleh apa yang disebut sebagai gerakan Islah. Gerakan Islah ni adalah gerakan pembaharuan yang berasaskan kepada pemikiran yang progresif tadi. Memang benar, ya, ketika mereka-mereka yang mengangkat reformasi pendidikan ni, mereka menggunakan pelbagai saluran. Dan kalau kita tengok ulama-ulama muda waktu tu seperti Hamka, seperti Abdul Muiz, kemudian begitu juga kalau di sini kita ada Syed Sheikh Al-Hadi dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Mereka menggunakan pendekatan sastra. Menggunakan pendekatan sastra selain daripada pendekatan pemikiran melalui penerbitan. Jadi pendekatan sastra ni sangat menarik. Kita tengok sehingga hari ini pun, ya, kalau kita nak merubah pemikiran masyarakat, kita akan menggunakan pendekatan sastra. Sebab itu kita tengok penulis-penulis yang influential, yang berpengaruh, mereka menggunakan sastra, dengan mana jualan penulisan mereka ini sangat menarik, sangat mendapat tempat dalam masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang seperti Hamka menulis bukunya yang pertama bertajuk Sisa Bariah, ya. Itu sekitar 1920-an. Begitu lakunya tulisan beliau ini sehingga hasil buku yang diperolehi itu mampu digunakan untuk menaja perkahwinannya sendiri, kan. Anak-anak muda waktu itu sangat menanti-nanti karya Hamka. Contohnya macam tenggelamnya kapal Van de Beek yang dikeluarkan secara mingguan dalam akhbar. Orang menunggu di stesen kereta api waktu itu untuk menunggu penerbitan akhbar itu, dan macam goreng pisang panas lah. Walaupun diketengahkan itu adalah wanita, dilema yang dihadapi oleh wanita, tapi sebenarnya untuk membuka pemikiran masyarakat. Ya. Kerana memerdekakan wanita ni bukan emansipasi, emansipasi barat, tapi memerdekakan wanita ini daripada penindasan adat. Ya. Dan mereka jadikan wanita ini sebagai tajuk wahana, sebab waktu itu Sumatera Barat khususnya, iaitu yang mengamalkan adat Minangkabau, yang mana wanita itu ada tempatnya, tetapi juga berhadapan dengan isu
isu dinafikan hak dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan wanita sebagai wahana untuk memerdekakan pemikiran. Jadi memerdekakan pemikiran terhadap isu wanita ni akhirnya akan membuka minda masyarakat untuk memerdekakan tanah air mereka. Ini sama juga berlaku di negara kita, di tanah Melayu. Ya, di mana wanita ni sebelumnya ditindas, ya, dengan satu konsep yang disebut sebagai dipingit. Dipingit maksud tak boleh keluar rumah lah. Ya, sebab urusan wanita ni akan diuruskan oleh suami dan ayah dia. Ya. Tapi pingit ini sehingga mereka sampai ke satu tahap mereka tak dibenarkan untuk pergi sekolah. Kan? Sebab apa? Sebab pemikiran ketika itu, kalau wanita ni pandai menulis, akhirnya mereka akan menulis surat cinta. Begitu sekali stigma tafsiran mereka kan. Jadi dengan memerdekakan wanita ini, maka lahirlah satu gerakan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah seperti TIGS, Temenggung Ibrahim Girls School dekat Batu Pahat tu, yang dibuka pada tahun 1930-an lagi. Dan bayangkan ketika itu orang menghantar anak-anak perempuan pergi sekolah elit. Sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya. Kan? Bahkan Syekh Tahir Jalaluddin sendiri menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris, termasuk anak-anak perempuannya. Kan? Yang ketika itu siapa saja yang menghantar anak ke sekolah Inggeris ini akan dituduh mendedahkan anak mereka kepada ajaran Kristian. Mereka akan murtad. Itu pemikirannya waktu itu. Jadi lihat bagaimana mereka cuba untuk memerdekakan pemikiran masyarakat ni, ya, supaya selari dengan Islam. Sebenarnya Islam tidak pernah menindas wanita, tidak pernah menghalang wanita daripada menuntut ilmu. Bahkan kita tengok antara wanita yang paling berilmu yang meriwayatkan sebegitu banyak hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha, kan. So kita ada modal kita sendiri. Tapi kenapa kita memilih model adat tradisional yang beku dan jumud, yang membawa masyarakat ke arah pemikiran tahap belakang dan sebagainya. So di situ kita lihat ni satu usaha yang dilakukan dengan penuh dengan penuh kesungguhan untuk memerdekakan pemikiran. Tapi malangnya macam yang disebut tadi, iaitu usaha ni seolah-olah macam terencat. Ya. Tidak mendapat perhatian di arus perdana. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa untuk ketengahkan suatu isu yang progresif seperti ini, kita perlu menguasai tapak-tapak kuasa. Dan waktu itu British yang telah memerintah negara ini secara resmi, sejak tahun 1874, ya, kita dapati mereka, kita bercakap dari sudut sejarah, mereka menguasai istana-istana. Ya. Sebab raja-raja waktu itu, khususnya Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan, mereka mengiktiraf kedudukan raja-raja, bahkan dijadikan pengerusi dalam mesyuarat pemerintahan negeri. Tapi mereka wajib mendengar nasihat daripada British sebagai penasihat dan juga sebagai residen. Kan? Jadi ketika itulah British yang memahami psiki ataupun jiwa orang Melayu. Mereka faham bahawa raja-raja mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dan orang Melayu akan taat dan patuh, loyal, ya, kepada pemerintah. Dan mereka gunakan hakikat itu untuk memastikan orang Melayu ni terus tidak mempersoalkan kedudukan raja-raja, tidak akan mempersoalkan langsung, dan British menggunakan hakikat tu untuk menguasai pemikiran orang Melayu. Ya, sebab pelantikan mufti, ya, pelantikan Majlis Agama Negeri contohnya, memang di bawah raja-raja. So apabila raja-raja dikuasai, ini secara politiknya, maka berarti mereka akan menguasai masyarakat secara keseluruhannya. Jadi kita lihat pemikiran-pemikiran progresif seperti ini memang payah nak menembusi. Ya? Sebab kita kemukakan satu idea yang nampak asing, ya? Walaupun ini sebahagian daripada proses islah dalam agama Islam, ya? Tapi ianya dilihat sebagai suatu ancaman. Satu ancaman yang akan menggugat institusi pemerintahan raja, institusi agama yang dipegang oleh mufti dan sebagainya. Sebab itu kita lihat pendekatan ini gagal. Itu dari satu segi. Kemudian dari satu segi ada pula kelompok-kelompok yang agak ekstrim, yang membawa idea-idea Islam ni. Mereka mempersoalkan amalan-amalan tradisi
Contohnya sampai ke tahap mempersoalkan kenapa kena baca usalli, kan? Kenapa kena buat tahlil. Benda ni adalah sesuatu yang memang benar-benar berlaku. Jadi kita lihat penentangan itu dari satu segi ditekan. Ya. Dari satu segi kesilapan di pihak golongan Islah ni juga yang kemukakan idea-idea yang mencabar apa yang menjadi amalan biasa umat Islam yang sebenarnya kita boleh anggap itu sebagai satu khilaf yang kita tak perlu sentuh pun. Ya. Tapi disebabkan kita terlalu tergesa-gesa untuk membawa perubahan ni, akhirnya ianya mendatangkan kesan-kesan yang counterproduktif lah. Apa yang dibawa itu, kalau kita lihat secara ringkasnya, apa yang berlaku kepada gerakan Islam ataupun apa yang disebut sebagai kaum muda. Saya lebih selesa menggunakan perkataan Kaum muda. Golongan Islah. Kan? Sebab golongan kaum muda ni dia ada konotasi dia, sebab seolah-olah berlaku pertentangan di antara kaum muda dan so-called kaum tua ataupun kaum tradisional, kan. Ada konflik dekat situ. So itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan usaha-usaha untuk membuka pemikiran orang Melayu waktu itu menemui jalan buntu. Jadi kalau ikutkan memang pandailah British, dia tahu norma masyarakat ketika itu setia dan taat kepada raja, dan bagi mereka bila mereka berjaya mengawal institusi diraja ketika itu, maknanya boleh mengawal masyarakat di sana. Jadi kalau kita ikutkan gerakan politik ketika itu, gerakan Islah lah, dengan dia dah berdepan dengan pelbagai kekangan dan juga cabaran seperti yang kita sebut, yang doktor sebutkan tadi. Gerakan Islah sebenarnya terus berkembang melalui pendidikan. Macam doktor dah sebut tadi yang sekolah perempuan tadi, kan. Jadi apakah peranan institusi seperti, saya berikan contoh Madrasah Ihya Al-Sharif Gunung Semanggul dan Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI dalam melahirkan generasi ulama dan intelektual yang kemudian terlibat dalam perjuangan kebangsaan. Baik. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan ni, khususnya di seluruh Nusantara ni, dia berlaku melalui pertentangan fizikal. Sehingga pada kurun yang ke-19 berlaku satu fenomena yang disebut sebagai pesantren insurrection. Ya. Beberapa tempat, khususnya di Aceh, dan lebih awal daripada itu berlaku di Sumatera Barat 1825 dan juga perang di Ponorogo. Ini semua diangkat oleh golongan-golongan agamawan. Sebab itu disebut, orang-orang Barat menyebutnya sebagai the pesantren insurrection. Yang akhirnya disebabkan oleh superiority di pihak penjajah waktu itu. Jadi usaha-usaha ni gagal. Bila gagalnya perlawanan fizikal ni, perlawanan persenjataan ni, maka ulama-ulama ketika itu beralih kepada satu pendekatan yang lebih fundamental lagi, iaitu pendidikan. Mereka merasakan, terutama pada akhir kurun yang ke-19, pendidikan adalah jalan yang paling ampuh untuk memerdekakan tanah air. So kita di tanah Melayu khususnya, ya, kita dapati kita sudah ada sistem pendidikan kita yang disebut sebagai sistem pendidikan pondok. Pondok itu sebenarnya adalah perkataan Arab yang berasal daripada pondok. Pondok ni adalah boarding school. Tapi lihat bagaimana berlaku evolusi di sudut kita melihat dan memahami pondok ni. Bila kita sebut pondok, sistem pondok pada masyarakat Melayu, yang terbayang pada mereka adalah pondok, ya, rumah yang hampir roboh, ya, yang mana ianya adalah suatu pendidikan terkebelakang, langsung tiada nilai-nilai semasa dan progresif. Siapa yang menanamkan pemikiran seperti ini kalau tidak British? Ya? Sebab British, dia juga datang bila umat Islam ada kesedaran terhadap pendidikan. Mereka juga mengangkat sistem pendidikan mereka. Ya? Di tanah Melayu ini khususnya, mereka telah mendirikan sekolah-sekolah premier. Ya? Apa sekolah-sekolah elit. Ya? Yang paling utama sekali adalah The Malay College lah. College Melayu Kuala Kangsar. Dan selain daripada itu ada Penang Free School, High School Batu Pahat, English College Johor Bahru. Semua itu adalah sekolah-sekolah elit. Yang dibentuk untuk melahirkan satu kelompok
Melayu yang terpelajar yang akan meneruskan legasi pentadbiran British. Sebab mereka tahu negara ini akhirnya akan merdeka dan penjajahan ni tak boleh berkekalan. Dia tak sustainable. Akhirnya semua negara-negara yang terjajah di dunia ini, sama ada di bawah Perancis ke, di bawah Itali ke, daripada Britain ke, Germany, akan merdeka. Jadi mereka bersedia. Bersedia mendidik satu elit, kelompok elit Melayu yang disebut, kalau dekat India tu disebut sebagai the Brown Sahib. Ada Brown Sahib. Mereka berkulit seperti orang tempatan, tapi menjadi master melalui sistem pendidikan barat. Jadi diwujudkan suatu identiti. Mereka yang melalui sistem pendidikan barat ni akan menjadi golongan elit. Sebab itu pertama sekali mereka akan pilih anak-anak raja. Anak-anak aristokrat, kemudian anak-anak bangsawan. Akhirnya mereka libatkan seluruh masyarakat. Melalui suatu sistem peralihan dipanggil SC, School Certificate, Malay School Certificate. Jadi macam ayah saya pun dah suruh dia masuk School Certificate juga kan. Dia melalui sistem pendidikan Melayu. Tapi dia untuk mendapatkan tempat dalam masyarakat pentadbiran, dia kena adalah School Certificate ni, yang akhirnya membawa kepada Cambridge. SPM ni adalah lanjutan daripada Cambridge dulu lah. Okay, anyway, wujud satu persepsi, sesiapa saja melalui sistem pendidikan barat ni, maka dia akan naik darjat. Sehingga timbul satu istilah namanya babud darajat. Malay College tu, sekolah Melayu Kuala Kangsar tu disebut sebagai babud darajat, pintu-pintu darjat. Siapa saja yang dapat masuk English College, Malay College ni, dia akan menaiki darjat. Dia akan naik darjat lah, daripada satu tahap yang lebih tinggi. So, dan kita lihat bagaimana British ni membentuk masyarakat elit ni. Mereka ni akan diajar main kriket. Anak-anak kita main sepak raga je dulu. Tapi ajar main kriket. Lepas tu breakfast pula, sarapan mereka akan dihidangkan dengan English breakfast. Ada toast, ada apa ni? Scrambled egg atau whatever lah. Okay, mereka makan English breakfast. Kemudian mereka main kriket. Tapi bila nak masuk waktu maghrib, mereka kena masuk dan bersiap pakai kain, pakai songkok untuk solat maghrib. Lihat ni. Jadi dia mana satu pendekatan yang menyebabkan orang Melayu tidak melihat ni sebagai satu ancaman. Agama kita dipertahankan, bahkan disuburkan. Cuma dimasukkan nilai-nilai barat. Baik di sudut pemikirannya, kemudian mereka akhirnya akan menjadi civil servant dengan sistem pentadbiran Britishnya. So, wujudlah satu sistem pendidikan yang terhormat, quote-unquote, dengan satu sistem pendidikan yang terkebelakang. Namun demikian, di kalangan pemikir-pemikir orang Melayu ketika itu, mereka tidak melihat ini sebagai suatu yang melemahkan mereka, bahkan mereka angkat sistem pendidikan mereka, sama ada sistem pendidikan aliran Melayu ataupun aliran agama. Mereka angkat sistem pendidikan ini supaya menghasilkan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang mampu untuk berhadapan dengan cabaran British ini dan juga sistem pendidikan British. Jadi kita lihat sebagai ringkasnya, saya sebut kat sini, contohnya sekolah Ihya Ashrif, Gunung Semangul, yang mana telah melahirkan seorang guru yang sangat berwibawa, iaitu Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Yang mana kelulusan sekolah-sekolah agama dan juga sekolah-sekolah aliran Melayu ni tidak kurang kepimpinan mereka, kewibawaan mereka dan juga tahap pemikiran mereka untuk memajukan tanah air. Contohnya, kalau kita tumpukan pada cikgu ataupun Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, bayangkan dia mendirikan sebuah sistem jana kuasa. Electric generation power system ni dekat Gunung Semangul untuk membantu petani-petani menguruskan pertanian mereka. Contohnya untuk mengisap padi dan sebagainya, daripada terus menggunakan sistem membanting tu.
menggunakan sistem jana elektrik, penjanaan elektrik. Dan dia buat satu sistem koperasi untuk membantu masyarakat kampung ketika itu supaya berdikari dan tidak bergantung kepada bantuan British dan sebagainya. Ya. Itulah sumbangan Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, dan dia telah mewujudkan satu sistem pendidikan agama yang selaras. Selaras dari segi maknanya dari sudut silibus, silibus diniyah, ya. Bahkan diintegrasikan dengan ilmu-ilmu duniawi waktu tu, pada ilmu matematik. Ya. Jadi kita melihat sistem pendidikan Islam pada hari ini sebenarnya sudah lama diamalkan dan sudah diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti ini. Itu kita lihat Gunung Semanggul, Yahya Sharif, sehingga ada tuduhan apabila berlakunya darurat, mereka mengatakan ada bahaya daripada gunung. Sebagaimana bahaya dari hutan. Daripada dia nak samakan ancaman komunis dengan ancaman golongan agamawan ni. Sehinggalah mereka ditangkap dan sebagainya. Kemudian kita tengok Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI. Sekarang ni UPSI lah. UPSI, yes. Kan? Dia melahirkan antara lain Zakbar, tokoh-tokoh seperti Zakbar, ya, kemudian Pak Sako. Ya. Semua ni adalah merupakan pejuang-pejuang pendidikan tanah air yang perlu dikenang. Dan sepatutnya bila kita menyambut ulang tahun kemerdekaan, tokoh-tokoh ni perlu diangkat sekali. Kan? Betul. Sebab macam yang kita sebut awal-awal tadi, kemerdekaan tanah air ini dia bermula dengan kemerdekaan pemikiran. Dan asas kepada pemikiran, kemerdekaan pemikiran adalah ilmu pengetahuan. Dan mereka inilah yang menghasilkan buku-buku sejarah, buku-buku bahasa, seperti Cikgu Buyung Adil. Ya, dia telah menghasilkan sejarah negeri-negeri di Tanah Melayu. Sejarah Negeri Sembilan, sejarah Johor, sejarah Perak. So dipaparkan ni satu proses bagaimana orang Melayu ni perlu menguasai asal-usul mereka, mempunyai pengetahuan yang mantap, ya, tentang perjalanan sejarah yang ditempuh oleh negeri-negeri Melayu ni. Jadi tokoh-tokoh seperti ini perlu dikenang, perlu diangkat, sekurang-kurangnya dimasukkan dalam naratif resmi tak resmi, dan diberitahu kepada anak-anak kita semua peringkat, ya, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya, supaya mereka ni dilihat sebagai penyumbang besar ke arah menuju kemerdekaan. Jadi kita ni tidaklah sentiasa tunduk kepada dasar penjajah, tapi sebaliknya kita melawan. Dan kita melawan dengan berkesan. Ya. Cuma mungkin kita tidak ada kelebihan, ya, sehingga kita ditindas dan dinafikan. Tapi perjuangan itu berlaku, dan perjuangan itu berlaku dengan penuh bermaruah. Perkara ini saya rasa kita kena angkat, ya, setiap kali kita menyambut ulang tahun kemerdekaan. Dan sebab tu saya kata proses bagaimana kita mencapai kemerdekaan tu sangat penting, ya. Padahal tidaklah lahir satu generasi yang setiap kali datang sambutan ulang tahun kemerdekaan kita hanya pandai mengibar bendera. Kita hanya berkumpul dan kita merayakannya tanpa kita mengenang jerih payah yang dihadapi oleh generasi sebelum mencapai kemerdekaan tu. Jadi sebab tu kita kena angkat satu naratif yang lengkap. Betul. Bukan terpilih-pilih. Dan kita tak pernah menafikan peranan Tunku Abdul Rahman Putera. Kita tak menafikan. Penting peranan tu. Ya. UMNO penting. Ya. Tapi kita kena angkat sekali naratif secara keseluruhan. Supaya kita nampak apakah peranan PKMM contohnya, Awas, API, Batas, Hizbul Muslimin. Semua tu perlu dihayati dalam konteks secara keseluruhan, lengkap, sehinggalah akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu memang diperolehi oleh Perikatan UMNO, MIC, MCE. Ya. Tapi sebagaimana seseorang tu menduduki peperiksaan SPM. Kita raikan kejayaan dia dapat 10A contohnya. Tapi kita tak pernah kenang bagaimana susahnya dia dapat 10A tu. Dengan tak tidur malamnya, dengan sakit peningnya, kan? Dengan kerisauannya, bukan kerisauan dia je, kerisauan mak ayah dia. Kan? Jadi, bila kita melihat kemerdekaan kita dalam konteks seperti itu, ianya lebih manis. Kan? Betul.
Setiap kali kita mencapai kejayaan, maka kita akan mengenang jerih payah dan pengorbanan yang kita telah lalui sehingga akhirnya kita mengecap kejayaan. Jadi kejayaan tu lebih manis. Kemerdekaan tu bila kita kenang dan kita sambut dengan mengenang kepayahan yang dilalui oleh masyarakat dan orang Melayu ketika itu, maka ianya lebih manis lah. Bila kita setiap kali datangnya 31 Ogos. Wallahualam. Betul. Jadi kalau kita perasan lah dengan setiap kali waktu merdeka tu, naratif yang diangkat biasanya perjuangan melalui persenjataan sahaja. Kalau diikutkanlah kebanyakannya, majoritinya adalah lebih kepada persenjataan. Macam mana kita buat perang gerila dan sebagainya. Tapi kita jarang nak mengangkat mereka-mereka yang memperjuangkan melalui pemikiran dan juga pendidikan lah. Jadi Doktor, saya ada satu soalan cepumas sikit lah untuk yang kita gerakan Islah sendiri lah. Seandainya gerakan Islah dan juga nasionalis Islam berjaya memimpin rundingan kemerdekaan suatu ketika dahulu, adakah Malaysia hari ini akan terbentuk sebagai sebuah republik Islam ala-ala Asia Barat, atau adakah gagasan Islah ini sebenarnya membawa model takbir urus syariah yang lebih luas, progresif dan berteraskan keadilan sosial? Wallahualam. Sebab kita ada satu contoh perbandingan yang mungkin relevan kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Ya. Sebab Indonesia ni adalah sebuah perjuangan menuntut kemerdekaan yang berdarah. Ya. Mereka proklamirkan kemerdekaan pada 17 Ogos 1945, kemudian berhadapan dengan perang revolusi selama 5 tahun, kan? Di mana mereka menggunakan bambu runcing, itulah simbol perjuangan rakyat umat Islam di Indonesia. Tetapi dengan outcome yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi objektif mereka. Contohnya, bila kemerdekaan itu nak diisytiharkan, syariah Islam itu diletakkan sebagai memandu perubahan. Tapi kemudian di saat akhirnya diketepikan. Jadi kita lihat kelompok kepentingan Barat ni, yang mendukung kepentingan Barat ni, masih berpengaruh untuk menentukan masa depan negara. Jadi tak semestinya kalau sebuah perjuangan itu berdasarkan kepada perjuangan Islam, ia akan mencetuskan satu perubahan ke arah pelaksanaan syariat Islam. Tak semestinya. Kan? Sebab selagi kuasa Barat ini masih mempunyai apa kita panggil stake, ya, kepentingan mereka, maka mereka akan cuba pertahankan. So kalau negara kita ni, ya, contohnya apabila berlaku kemerdekaan pada 31 Ogos, walaupun kemerdekaan itu bukan satu kemerdekaan yang penuh, yang kita tahu sangat berbeza dengan apa yang dituntut oleh so-called golongan kiri. Apa so-called golongan kiri ni tuntut? Kemerdekaan penuh, ya, iaitu British angkat kaki dan tinggalkan semua kepentingan mereka, ya, baik dari sudut ekonomi, sudut politik, ketenteraan dan sebagainya. Tetapi perundingan yang berlaku yang mencetuskan kemerdekaan 31 Ogos itu lebih seperti dikatakan lebih merupakan satu perundingan. Satu perundingan yang mana dari sudut ekonominya British masih memegang tampuk kekuasaan. Dan ini terbukti pada tahun 1980 kalau tak silap saya, apabila berlakunya Dawn Raid dekat London, kan, di mana Tun Dr. Mahathir telah berjaya mengambil semula kepentingan ekonomi Malaysia waktu itu. Apabila saham-saham seperti Guthrie, Sime Darby, kan, Plantation, semuanya berjaya diambil semula. Dan ketika itulah penguasaan ekonomi British beralih tangan. Itu satu sumbangan yang cukup besar yang kita kena kenang lah. Peranan yang dimainkan oleh Tun Mahathir dan tim dia. So kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut tu, kan, maknanya apa yang dirundingkan oleh Tunku Abdul Rahman dan dengan The Alliance Perikatan waktu itu mungkin satu pendekatan yang memberi manfaat jangka panjang lah. Sebab perubahan-perubahan boleh berlaku selepasnya. Berbanding dengan apa yang berlaku di Indonesia. Kita bukan mengatakan ini lebih baik daripada yang satu lagi, tak. Ya? Ini satu penilaian, ya? Yang tak semesti betul, tak semesti salah sepenuhnya. Ya? Jadi boleh mungkin rakyat Indonesia berbangga dengan perjuangan mereka, kan? Dan kita pun kalaulah kita dikatakan kemerdekaan kita ni tidak diperolehi dengan darah dan air mata,
tetapi tetap memberikan kelebihan-kelebihan. Dengan syarat mereka yang memegang tampuk pemerintahan ini memandu pentadbiran negara ini dengan penuh hikmah. Dan kita telah melihatnya proses tu. Cumanya apabila kita mengangkat kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos ni, jangan kita ketepikan sumbangan dan juga perjuangan yang lain. Ya. Sebab tu saya selalu kata bintang Tunku Abdul Rahman ni dia semakin bersinar kalau kita angkat sekali Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, angkat sekali Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Sebab itulah yang menghasilkan menatijahkan kemerdekaan yang kita capai pada 31 Ogos tu. Kan? Sebab British kena menimbangkan bagaimana nak berhadapan dengan penentangan secara keseluruhannya. Mereka ada strategi mereka. Kan? Mereka sudah tentu mereka tidak akan menyerahkan kepada kelompok so-called golongan kiri ini. Mereka nak kepentingan mereka masih terpelihara dan sebab itu mereka serahkan kepada golongan aristokrat yang mereka telah didik sejak awal lagi melalui sistem pendidikan yang mereka bina. Betul. Kan? Namun demikian, kita sama sekali jangan memberikan satu penilaian yang negatif lah pada proses kemerdekaan yang kita capai itu. Sebab inilah yang ditakdirkan. Dan we have to work within that framework. Ya? Kita dah mencapai kemerdekaan, kita syukuri. Dan bagaimana negara ini boleh dibaiki. Dan membebaskan negara ini daripada penjajahan yang mungkin masih berlaku ketika itu. Kan? Dan akhirnya kita lihat kalaulah kita negara ini pentadbiran dipandu oleh orang-orang yang mempunyai hikmah, ya, dan mempunyai the true leadership, ya, kita boleh pergi lebih jauh lagi, ya, seperti yang berlaku pada hari ini. Wallahu a'lam. Doktor, jadi sejauh manakah gerakan dan aktivis Islam hari ini masih memegang watak perintis Islah seperti yang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang menggabungkan pemikiran keagamaan dengan keadilan sosioekonomi berbanding sekadar terperangkap dalam perdebatan isu-isu kecil? Baik, bila kita kata golongan Islah, golongan yang membawa pembaikan, ya, dan itu memang sifat agama ni pun, ya. Agama ni memandu kehidupan kita, ya. Kehidupan peribadi ke, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan bernegara, ya. Jadi pengislahan ni akan berlaku, ya. Dan dia akan menjadi sesuatu yang dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk usaha, ya. Sama ada dari sudut politik ke, dari sudut ekonomi ke, dia tak akan mati, dia tak akan terpadam. Ya. Dia mungkin tidak mencapai matlamat dia untuk satu tahap, ya. Tapi itu tidak bermakna dia akan mati. Dia akan terus subur dan berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi kalau saya lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh generasi muda pada hari ini, apa-apa pertubuhan pun, ya, yang ingin membawa perubahan-perubahan positif kepada negara ini, itu adalah suatu bentuk islah, terutama dalam konteks agama ni, kan. Contohnya kita nak mengangkat satu konsep negara rahmah, ya. Malaysia negara rahmah. Contohnya, saya bagi satu contoh je, banyak contoh lain. Itu adalah satu bentuk penerusan kepada agenda pengislahan, ya, yang boleh kita kaitkan dengan awal kurun ke-19 dulu apabila wujudnya satu gerakan islah, ya, yang cuba untuk memerdekakan pemikiran manusia. Sekarang ni pun proses memerdekakan pemikiran tu masih berterusan. Masih berterusan. Jangan kita ingat islah ni terhenti. Tidak. Ya. Bahkan hari ini pun kita melihat ada isu-isu baru yang kita kena perjuangkan. Ya. Sebab umat ni memerlukan kepada pendedahan. Ya. Dan soal terperangkap dalam pemikiran jumuk tu masih berterusan. Cuma bentuknya saja berbeza-beza. Bahkan sehingga sekarang pun kita dapati umat ni masih perlu dibebaskan daripada belenggu pemikiran. Ya. Contohnya lah satu istilah yang digunakan oleh digunakan sekarang ni, jangan pajak otak. Kan? Wujud masih berlaku dalam masyarakat ni satu
kecenderungan untuk menyerahkan perubahan ni kepada sekelompok kumpulan, khususnya kumpulan elit, ya. Dan mereka langsung tidak memikirkan ataupun menyerahkan segala-galanya kepada mereka untuk menentukan masa depan masyarakat. Itu tak sepatutnya berlaku. Ianya perlu dinilai dengan mizan, dengan timbangan yang bersesuaian dengan potensi manusia Muslim. Apakah apa yang diketengahkan oleh kelompok elit pada hari ini, adakah ianya sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak Islam, ataupun ada agenda-agenda yang tersembunyi. Itu harus dipikirkan dengan penuh kematangan. Dan itu tujuan golongan Islah. Kalau kita mengaku kita ni golongan Islah lah, kita kena ke depan, we must come forward dan bimbing masyarakat ini bagaimana untuk memastikan negara ini terus maju setapak demi setapak, untuk merealisasikan sebuah masyarakat yang memimpin, sebagaimana yang berlaku pada zaman awal, pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat dulu. Kalau kita ni mendukung satu aspirasi Islah, kita tidak boleh lari daripada itu. Kita kena mendidik masyarakat keseluruhannya, bukan orang Islam je. Oleh kerana negara kita ni negara majmuk, maka seluruh masyarakat itu perlu dibimbing dengan satu panduan yang berasaskan kepada asas-asas syariat. Bagaimana untuk kita melakukannya dengan penuh hikmah agar kita mendapat dukungan daripada seluruh masyarakat. Itu cabarannya. Ya, betul. Jadi kalau kata gerakan Islah ini, dia tidak terhenti ketika merdekanya tanah Melayu. Gerakan Islah ni masih lagi diterukan. Islah ini masih lagi ada dalam masyarakat kita, dan mungkin kita dah merdeka daripada segi fizikal kita, tetapi banyak lagi pemikiran yang mungkin yang perlu kita merdekakan. Jadi kita akan berehat sebentar sebelum kita sambung sekejap lagi. Today we are RNTC Hospital to support the children with the kidney failure. Most of them very tired. Today we support them, psychological support. We give them toys, money, and like I say, in Malaysia. Kembali kepada episod khas kemerdekaan untuk podcast Al-Azhar Sharif bersempena dengan kemerdekaan yang ke-69. Jadi doktor, kita dah cerita pasal pembebasan pemikiran, memerdekakan pemikiran, pendidikan dan sebagainya. Jadi sekarang ini revolusi Bolshevik pada tahun 1917 membawa masuk satu lagi bahasa perjuangan, pertentangan kelas antara proletariat dan juga golongan berjuis ataupun golongan pekerja dan juga pemodal. Bagaimanakah idea sosialisme dan kemudiannya komunisme ini diterima dan ditafsir dalam konteks masyarakat terjajah di Hindia Timur Belanda dan Tanah Melayu? Baik. Okey, kalau kita kembali kepada sejarah Perang Dunia Pertama, yang kita lihat ada 3 kuasa besar waktu itu, iaitu Britain, Perancis dan Rusia. Di satu pihak disebut sebagai pihak berikat, dan di pihak satu lagi lawannya itu paksi tengah, the Central Powers, iaitu Germany dengan Turki Osmania. Tetapi pada tahun 1917 tu berlaku satu revolusi dekat Rusia, namanya revolusi Bolshevik, yang mana dengan revolusi ini Rusia keluar daripada sekutu mereka, dan maknanya Rusia tak terlibat lagi lah dengan Perang Dunia Pertama, tetapi mencetuskan satu perubahan pemikiran yang cukup besar. Sebab buat pertama kalinya wujudnya apa disebut sebagai dialektism. Dialektism ni satu pertentangan, satu pertentangan kelas. Mereka, Karl Marx contohnya, dia telah bagikan masyarakat ni kepada 2 saja, iaitu golongan bourgeoisie tadi, pemodal tadi, bergolongan aristokrat dalam sistem feudal yang menindas masyarakat, dan proletariat ni golongan pekerja. Kalau dalam konteks masyarakat desa tu, kelompok petani lah. Dan kemudian dalam apabila berlakunya revolusi industri,
pekerja-pekerja kilang dan sebagainya. Jadi pertentangan kelas tu itu wujud sebagai suatu idea yang kemudian dikembangkan oleh Lenin, ya. Dikembangkan dalam bentuk suatu usaha, ya. Wujudnya satu revolusi, ya. Jadi kedua-dua gagasan pemikiran oleh Karl Marx dan juga Lenin disebut Marxist-Leninis, yang akhirnya melahirkan sistem sosialisme yang kemudiannya berkembang menjadi sistem komunisme. Itu lahirnya sebuah masyarakat tanpa kelas. Yang maknanya keseluruhan kekayaan tu dikuasai oleh masyarakat, ya, tanpa di sana ada tuan tanah dan juga pekerja, ya. Yang inilah yang disebut sebagai utopia, ya, satu sistem yang akhirnya akan melahirkan sebuah masyarakat tanpa batasan ekonomi lah. Yang kemudian ditentang oleh antara lain, ini panjang lah kan nak cerita, saya sebut secara ringkas, ya, oleh Francis Fukuyama, ya, apabila dia bercakap tentang the end of history. Apabila sistem komunisme ini gagal untuk menguasai dunia dan sistem kapitalis menguasai dunia, maka disebut the end of history, berakhirnya sejarah. Ya, tapi kemudian Francis Fukuyama pun sudah merubah pemikiran dia. Tapi ini dia punya asas dia. Bila berlaku sahaja revolusi Bolshevik ni, umat Islam di Indonesia khususnya, Hindia Timur Belanda, mereka melihat ni sebagai suatu perubahan yang sangat besar, sebab golongan ulama waktu tu dia menafsirkan ini sebagai suatu bentuk penentangan penjajahan, kemuncak penentangan penjajahan. Sebab golongan bourgeoisie ni, pemilik modal ni, yang paling tinggi sekali adalah, kemuncaknya adalah Belanda. Dan umat Islam menjadi proletariat yang ditindas. Ya. Jadi mereka menafsirkannya dari sudut pandangan agama. Bahkan ada menulis tafsir, ya. Haji Misbah contoh, dia menulis tafsir surah-surah Al-Quran berdasarkan daripada ideologi sosialisme komunisme ni. Sehingga dia mengatakan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Karl Marx telah menunjukkan kita jalan kepada Rasulullah SAW sampai ke tahap tu. Ya. Jadi kita lihat dari sudut ni, pertentangan kelas ini akhirnya mewujudkan apa yang disebut sebagai labor unions, ya. Dan ada satu pertubuhan namanya GLU, General Labour Union, yang bermula di Tanah Besar China 1920, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia termasuk di negara kita ni, GLU. Itu antara pemikiran Labour Union, ya, Kesatuan Sekerja, yang dipengaruhi oleh ideologi sosialisme komunisme ni, yang menggerakkan usaha-usaha untuk memerdekakan tanah air. Bukan saja di tanah Melayu, di tempat lain. Tempat lain juga. Jadi dekat sinilah kita dapati, selain daripada golongan Islah tadi, wujud pula golongan Kesatuan Sekerja, ya, yang dipengaruhi oleh sosialisme dan komunisme ni untuk memerdekakan tanah air. Ya. Of course, ya, untuk memandu negara ini untuk merangkul pemikiran sosialisme komunisme lah. Jadi itu antara cabarannya, yang mana mereka ini menguasai pemikiran masyarakat yang ingin memerdekakan negara, khususnya di Singapura, juga di Tanah Melayu. Dan sehingga mereka membentuk, ya, suatu gagasan, gagasan May Day ataupun gagasan kaum pekerja, yang dihadiri oleh lebih daripada 50,000 peserta ni pada tahun 1950-an. Itu satu bilangan yang cukup ramai. Maknanya sokongan terhadap agenda trade union ni mendapat tempat. Dan dia menjadi antara ancaman besar kepada golongan Islah tadi. Ya. Dan di samping itu, mereka juga cuba, ya, untuk mendominasi pemikiran masyarakat bagaimana untuk memerdekakan tanah air. Itu cabarannya. Kita tak mau pergi sangat dalam tentang hal ini. Kita nak melihat bagaimana trade union ni akhirnya berhadapan dengan golongan Islah ni,
yang mereka sikit sebanyak juga dipengaruhi oleh ideologi sosialisme ni. Yang akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai golongan kiri. Golongan kiri. Jadi kalau kita bercakap tentang golongan kiri ni, saya ingat kita boleh bagikan kepada dua fasa lah. Satu sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas. Sebelum Perang Dunia Kedua ni KMM, Kesatuan Melayu Muda. Itu antara penggerak-penggerak untuk memerdekakan tanah air ni. Dan mereka sebelumnya terpengaruh dengan Jepun kan, yang menjanjikan kemerdekaan dan sebagainya. Tapi selepas kemerdekaan tu saya rasa paling penting untuk kita fikirkan. Sebab daripada situlah ideologi nasionalisme ni. Walaupun bersalut dengan ideologi sosialisme dan komunisme ni, tak semestinya komunisme ni, kita sebut tentang sosialisme dulu, iaitu PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya. Dengan cabang-cabangnya banyaklah. AWAS, Angkatan Wanita Sedar, API, Angkatan Pemuda Insaf, Batas Barisan Tani Semelaya, dan Hizbul Muslimin. Itu antara pecahan-pecahannya, dan mereka bergabung di bawah satu gagasan namakan PKMM. Dan mereka ini menuntut supaya tanah Melayu ini merdeka sepenuhnya. Complete independence. Jadi kita lihat ada perbezaan cukup besar antara mereka yang mendukung Malayan Union waktu tu dengan PKMM. Dan jangan kita lupa, waktu tu wujud juga satu gagasan nama AMCJA. Kalau di peringkat PKMM ni mereka bentuk apa yang disebut sebagai putera, iaitu Pembela Tanah Air. Pimpinannya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dan AMCJA ni pimpinannya adalah Tun Tan Cheng Lock. Apa yang perlu difahami dekat sini adalah Tun Tan Cheng Lock tu juga adalah penentang Malayan Union. Dan dia mengatakan dengan jelas, Malayan Union ini menggugat kuasa politik orang Melayu. Tak boleh bayangkan menggugat kuasa politik orang Melayu. Jadi mereka ni bergabung. Betul. Mereka ni bergabung, putera AMCJA, yang AMCJA dipimpin oleh Tun Tan Cheng Lock, yang putera dipimpin Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dan kemudian mereka akhirnya mengemukakan apa yang disebut sebagai Perlembagaan Rakyat. Dan kita tengok Perlembagaan Rakyat ni memang tak jauh beza dengan Perlembagaan ni Persekutuan. Apa antaranya? Mengekalkan kuasa Raja-Raja Melayu, mengekalkan kedudukan bangsa Melayu. Bahkan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mengemukakan satu gagasan yang diterima oleh kedua pihak, iaitu warga negara tanah Melayu pada ketika itu akan disebut sebagai warga Melayu. Dia Cina ke di India dan sebagainya, dia adalah warga Melayu dan diterima oleh Tun Tan Cheng Lock dan sebagainya. Kan? Jadi Perlembagaan Rakyat ni diketengahkan pada tahun 1947, dan dia adalah merupakan satu perlembagaan yang mencabar British lah. Mencabar British. Dan oleh sebab itu, apabila mereka melancarkan hartal, ini satu yang patut menjadi renungan kita. Hartal ni adalah satu program boykot yang menyeluruh. Semua orang terlibat. Pekerja kereta api ke, pelabuhan ke, kedai-kedai, semua tutup pada 20 Oktober 1947. Saya mak tarik itu. 20 Oktober kata silap saya. Semua tutup. Bayangkan, kita tak pernah anjurkan satu program boykot yang semua orang setuju. Bahkan hari ini bila kita anjurkan BDS pun akan ada pertentangan idea kan. Akan ada konflik dan sebagainya. Tapi dalam hartal ni, ekonomi tanah Melayu lumpuh ketika itu. Sebab semua pihak telah menyambutnya. Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi dalam arti kata yang lain, kesatuan penduduk tanah Melayu ni yang merentas bangsa dan agama memang sudah berlaku sebelum kemerdekaan. Ni kita kena faham. Cumanya British, dia ada kuasa. Dia ada kuasa pentadbiran, kan? Dia menguasai pemerintahan di peringkat negeri, di peringkat daerah. Dan dia ada militeri. Dan mereka telah override Perlembagaan Rakyat ni dengan Perlembagaan Persekutuan 1948 yang melahirkan apa disebut Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Perlembagaan Rakyat ni digagalkan, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu.
Dan ketika itu ada ancaman. Ancaman daripada mana? Disebut sebagai bandit. Belum komunis lagi. Bandit. Penjahat-penjahat. Yang mana kita pun tak tahu siapa dia punya ring leader dia. Sehingga bila berlaku satu pembunuhan ke atas pekerja-pekerja planters, pemilik-pemilik ladang dekat Perak. Ya. Maka jenayah ini telah diletakkan ke atas PKM waktu itu, Partai Komunis Melaya. Ya. Chimpeng pun tak tahu. Tak tahu dia terlibat. Maknanya benda yang berlaku di bawah hidung dia pun tak tahu. Akhirnya diburu oleh British dan British waktu itu isytiharkan darurat. Bila? Bulan Jun 1948. Ini selepas Palestin diserahkan kepada Israel bulan Mei kan? Ya. 1948. Jadi bila darurat diisytiharkan, ini serampang banyak mata. Kita belajar dalam sejarah, darurat ini diisytiharkan untuk melawan komunis. Ya. Sebenarnya darurat diisytiharkan untuk membenam komunis dan semua gerakan-gerakan anti penjajahan. Dan bayangkan hampir 1,000 ulama ditangkap. Ini tak pernah ada orang cerita. Orang cakap darurat ni lawan komunis je. Ya. Sebenarnya untuk membenamkan semua gerakan anti penjajahan, termasuklah PKMM dengan sayap-sayapnya, Api Awas, Hizbul Muslimin dan sebagainya. Semua je diharamkan. Jadi bila keadaan ini berlaku, antara orang yang ditangkap itu masuklah Rashid Maidin dan sebagainya. Ya. Dan mereka yang tak terlepas, mereka nak meneruskan perjuangan. Mereka ada idealism macam kita kan. Kita ada idealism. Siapa pun tak boleh nak sekat idealism kita ni. Bila ditutup jalan-jalan untuk perjuangan, apa yang berlaku? Kita akan cari jalan-jalan alternatif. Bagaimana untuk meneruskan perjuangan kita ni, menegakkan idealism kita. Apatah lagi idealism itu untuk memerdekakan tanah air. Bukan satu perjuangan yang kecil. Kan? Memerdekakan tanah air adalah kemuncak perjuangan waktu tu. Kan? Bahkan kalau kita tengok marhalah amal Al-Imam Al-Banna pun memerdekakan tanah air adalah sebahagian daripada marhalah. Kan marhalahnya. Betul. Jadi bila itu berlaku, mereka yang tidak nampak jalan-jalan perjuangan, mereka masuk hutan. Orang-orang seperti Syamsah Fakih, Abdullah Sidi. Okay? Jangan salah sangka, bukan kita nak ketengahkan perjuangan komunis tu. Kita nak melihat dinamika tu. Kan, bagaimana akhirnya kita menuju kemerdekaan. Bila kelompok-kelompok ni masuk ke hutan, mereka melihat ada satu force yang boleh membantu mereka untuk meneruskan agenda ni. Siapa dia? PKM lah. Ya? Sebab PKM ni asalnya MPAJA. Bila MPAJA Malaysian People Anti-Japanese Army, dalam Perang Dunia Kedua, diminta oleh British untuk menyerahkan senjata mereka sebab perang sudah berakhir. MPAJA ni bijak. Dia tak serah semua. Dia simpan. Dia ada cache senjata di dalam hutan. So orang-orang seperti Syamsah Fakih yang diburu, dia merasakan masuk ke dalam hutan, bekerjasama dengan mereka ini adalah ruang untuk meneruskan idealism perjuangan tersebut. Apakah mereka benar-benar mendukung ideologi komunis? Tak semesti. Mereka adalah orang agama. Syamsah Fakih ni, dia belajar kat Sumatera Tawalib, sekolah agama perempuan yang berprestij sampai hari ini. Dan orang-orang yang disebut sebagai pejuang-pejuang masuk ke hutan ni, mereka menyertai regimen ke-10. Mereka menyertai regimen ke-10 ni, maknanya satu regimen yang exclusively Malaysia, tak ada orang lain, semua Melayu. Maknanya PKM pun tak percaya kat dia. Kan, bukan diserap, tapi ditubuh satu regimen yang berasingan, semua Melayu. Kan? Dan orang seperti Mak Indra pun mungkin lah. Jadi bila mereka bersama dengan perjuangan bersenjata ni, mereka akan dianggap sebagai PKM lah. Sebelumnya mereka PKMM yang dipastikan akan dihapuskan. Terkubur. Jadi mereka cari jalan bersama dengan PKM untuk angkat senjata.
Sebab satu-satunya jalan yang ada untuk mereka meneruskan perjuangan adalah melalui PKM. Saya bukan justify Nanti saya takut nanti ada orang kutip ni dan kemudian mengatakan saya adalah pendukung-pendukung mereka. Tidak. Kita sekali-kali tidak mengiktiraf perjuangan PKM sebab mereka nak ubah negara ini menjadi negara berideologi komunis. Kita tolak tu, kan? Tapi cuba bayangkan apakah pilihan yang ada pada mereka ketika itu untuk meneruskan perjuangan. Daripada ditangkap, seperti Cikgu Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Apa yang berlaku pada Ustaz Abu Bakar Al-Bakir? Ditangkap 4 tahun ke 5 tahun. Kemudian bila dia keluar daripada penjara, apa yang berlaku? Dia diam. Dia senyap. Apa maksudnya? Mungkin di sana berlaku psychological psychological Warfare ke? bukan satu penindasan kan? Yang menyebabkan menggunakan pendekatan psikologi ni, kita faham lah. Pada zaman IC pun macam tu juga. Keluar daripada IC macam terus mendiamkan diri. Pemikiran dia macam mereka menggunakan pendekatan expertise kan. Bagaimana ubah psyche seseorang tu. Deep brainwashing lah. Brainwash dan sebagainya lah. Yalah, tak apalah. So maknanya kita lihat British yang menyebabkan so-called pejuang-pejuang kiri ini mengambil laluan tersebut untuk meneruskan perjuangan. Jadi dengan terhentinya perlembagaan rakyat ni dan juga perjuangan yang berasaskan kepada kebangsaan memperjuangkan kemerdekaan penuh ni, maka tinggallah alliance yang perikatan lah. UMNO, MCA, MIC dan jangan terkejut, MCA ni dipimpin oleh Tun Tan Siew Sin, anak kepada Cheng Lock, yang kemudian menubuhkan MCA. Jadi kita lihat masyarakat bukan Melayu ni, mereka akan bersama dengan usaha ataupun effort untuk memerdekakan tanah Melayu. Memerdekakan tanah Melayu dan makna mereka menjadi sebahagian daripadanya. They are flexible lah in that sense. Saya bukan kata mereka ni khianat. Tidak. Mereka ada satu wawasan untuk sama-sama berjuang untuk memerdekakan tanah Melayu. Dan kita kena hargai itu. Jangan kita nafikan. Kita kena melihat daripada sudut yang positif. Dan ini adalah permulaan untuk kita membina satu hubungan antara kaum yang sejahtera. Sebab tu saya katakan, Tun Tan Cheng Lock tu, masa dia menubuhkan AMCJA, kerana apa? Kerana dia menentang Malay Union. Dan dia menentang Malay Union kan, dia sebut ini akan mengurangkan kuasa politik orang Melayu. Berarti dia mengiktiraf orang Melayu pun adalah memiliki kuasa politik untuk mentadbir negeri ini. Itu adalah satu pemikiran yang sejahtera. Saya ingatlah. Kan? Dan kita patut kenang benda tu. Patut disebut untuk menunjukkan bahawa kaum bukan Melayu ni adalah bersama dengan kita dalam perjuangan ni. Bahkan kalau nak sebut pasal sumbangan ketenteraan, ada ke soalan pasal sumbangan ketenteraan? Tak ada, tapi kalau kata doktor nak tambah silakan. Baik. Bila berlaku darurat 1948, selalu diketengahkan darurat ni adalah perjuangan ketenteraan sumbangan daripada Regimen Askar Melayu. Sedangkan Regimen Askar Melayu ni adalah sebahagian daripada satu ketumbukan untuk menghadapi PKM. Daripada tahun 1948 sampai 1960. Dan orang lupa darurat ni disusuli dengan darurat kedua. Cuba tanya anak-anak muda sekarang ni. Bila darurat kedua bermula? 1968 sehingga 1989. Dekat sinilah kita akan melihat suatu ketumbukan ketenteraan yang disertai oleh seluruh kaum. Kita ada VAT 69, kita ada very able troopers. Ini semua specialized dan melawan gerila.
Kemudian kita ada PPH 69. Kita ada Jungle Squad. Kita ada pelbagai regimen lagi. Iban Trackers. Kita ada Sarawak Rangers. Yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan melahirkan tokoh-tokoh, saya tak ingat nama-nama, ramai daripada askar-askar orang Cina. Yang bukan sahaja mereka ni terkorban dalam pelbagai pertempuran. Pertempuran Bukit Korbu dan sebagainya. Kita juga ada tokoh-tokoh pahlawan Iban, seperti Kanang Anak Langkau. Ada filem dia, boleh tengok. Kan? Maknanya bila bercakap tentang, tadi kita bercakap tentang kemerdekaan, sekarang kita bercakap tentang mempertahankan kemerdekaan daripada ancaman PKM. Dia melibatkan seluruh kaum. Jadi anak-anak generasi hari ini kena kenal siapa mereka ni. Saya ada tulis satu artikel panjang yang menyebut semua nama-nama tentera-tentera berbangsa Cina, constable dan sebagainya yang terkorban. Ya, yang jumlahnya mencecah hampir 4,000 orang kalau tak silap saya, yang melibatkan semua kaum. Jadi benda ni kita kena angkat bersama dan supaya semua orang merasakan kemerdekaan ini dipertahankan oleh semua pihak. Semua kaum. Ya? Dan mereka berhak mendapat pengiktirafan tu. Bukan orang Melayu sahaja. Dalam arti kata yang lain, apabila negara ini terancam, semua kaum akan come forward and put their lives on the line. Bayangkan bila kita bercakap tentang mempertahankan kemerdekaan ni, apa yang berlaku kepada pekerja LLN? Apa yang berlaku kepada pekerja-pekerja pembinaan lebuh raya? Karak. Mereka ni semua menjadi mangsa pemudahan komunis. Kan? Pekerja-pekerja LLN yang masuk hutan tu, yang nak bekalkan elektrik ke kampung-kampung. Mereka terdedah kepada ancaman pengganas komunis. Dan mereka terkorban juga. Eloklah maknanya kita melihat kemerdekaan ini bukan sahaja diperjuangkan, bahkan dipertahankan. Dan bukan saja dipertahankan dengan ideologi, bukan dipertahankan dengan sekadar pemikiran. They put their lives on the line sehingga sebahagian daripada mereka terkorban. Kan? Maka kita jangan sama sekali mempersoalkan. Siapa saja menjadi warga negara ini yang sudah mungkin masuk generasi ketiga, keempat, mereka ada bahagian dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air. Dan mereka berhak mendapat pengiktirafan yang sama. Kerana kita sebagai seorang Muslim, kita akan hargai sumbangan siapa pun, bahawa negara ini adalah negara mereka yang tercinta. Tanah tumpah darah mereka. Jadi jangan kita sebut baliklah kan. Mereka tak ada tempat lagi nak balik. Inilah negara mereka. Dan mereka akan bersama-sama dengan kita. Betul. Untuk sama-sama memastikan kemerdekaan yang kita capai ini terpelihara, dijamin dan terus lestari. Wallahu a'lam. Itulah yang membezakan negara kita dengan negara lain. Kita penuh dengan pancaroba, tapi at the same time kita penuh dengan penyatuan yang mungkin sejarah yang doktor sebut itu tidak diketahui ramai. Bagaimana Tan Sri Lok turut bersetuju menentang Malaysian Union dengan kita ada pelbagai lah naratif-naratif yang sebelum ini menafikan peranan-peranan kaum-kaum yang lain. Jadi kita akan berehat sebentar sebelum kita masuk segmen yang seterusnya. Kembali lagi untuk episod khas Kemerdekaan Podcast Asal Sharif bersama dengan Dr. Hafizi Muhammad Noor. Jadi, Doktor, apabila kita meneliti sejarah kemerdekaan Tanah Melayu, wujud garisan perbezaan yang jelas
antara gerakan Islah dan juga gerakan nasionalisme dari segi wawasan pembentukan negara itu sendiri. Gerakan Islah seperti Kaum Muda dan juga Hizbul Muslimin sebagai contohnya mementingkan pembaharuan pemikiran berteraskan Islam, manakala gerakan nasionalisme lebih memberikan penekanan kepada hak Melayu, tanah air dan juga kedaulatan negara. Pada pandangan doktor sendiri, di manakah titik pertembungan dan perbezaan paling ketara antara kedua-dua aliran ini dengan dalam mentakrifkan kemerdekaan? Bagi saya, wallahu alam, isu membahagi-bahagikan perjuangan ni kepada kelompok ini dan kelompok itu kadang-kadang merupakan satu perangkap. Ya. Merupakan satu perangkap untuk membeza-bezakan. Ini kumpulan agama. Ini kumpulan nasionalis Melayu. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dengan lebih saksama, kita akan dapati dua kelompok ini ada di dalamnya ingredient yang masih berasaskan kepada Islam. Cumanya kalau kita nak bahagikan juga ini kelompok nasionalisme, ya. Cumanya mereka ini mungkin dididik dan dicanai pemikirannya oleh penjajah waktu itu. Dan mereka tidak mempunyai peluang disebabkan kedudukan mereka, ya, kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Mungkin mereka dihalang, ya, untuk bersama-sama dengan perjuangan Marhain yang selalunya berasaskan kepada so-called agama dan juga semangat perjuangan orang Melayu. Ya. Jadi yang menjadi biang keladinya dekat sini bagi saya adalah penjajah, ya, yang cuba untuk memecahkan kelompok ini supaya kedua-duanya tidak mampu untuk disatukan dan membina kekuatan yang tak akan mungkin dapat dihadapi oleh British. Ini jugalah pendekatan yang digunakan oleh penjajah di mana pun, khususnya kalau Belanda di tanah seberang, ya, mereka akan memecahkan kumpulan adat dengan kumpulan agama. Sedangkan kedua-duanya mempunyai asas berpegang dengan agama. Ya. Contohnya kalau kita tengok masyarakat Minangkabau, ya, yang mana mereka membuat satu disebut sebagai perbilangan, syarak menaik, adat menurun. Maksudnya memang ada usaha-usaha untuk menyatukan di antara syarak dengan adat, ya, sehingga wujudlah satu ungkapan dikatakan syarak adat berasaskan hukum, ya. Hukum berasaskan kitabullah. Itu adalah satu revolusi sebab sebelum tu adat bersandi hukum, hukum bersandi adat. Ya. Jadi seolah-olah agama dan adat itu diletakkan setara. Ya. Sedangkan bila berlaku reformasi, Islah, ada usaha untuk maknanya menjadikan adat ini senada dengan ilmu syariat. Ya. Iaitu adat bersandi hukum, hukum bersandi kitabullah. There is no question that adat akan tunduk kepada kehendak syariat. Jadi memang ada usaha-usaha ke arah itu. Tapi pihak penjajah tidak akan membenarkan ianya berlaku. Ya. Dan akan memastikan berlaku friction, ya, pergeseran antara kumpulan adat dan kumpulan agama. Begitu jugalah dalam konteks kemerdekaan tanah air. Mereka akan pastikan mereka yang mendapat pendidikan agama ni, pendidikan asas Melayu ni, tidak akan dapat disatukan dan akan ada di sana pertentangan-pertentangan yang akan diruncingkan, ya, oleh British. Jadi bagi saya lah, kita kena melihat semula sejarah kita dan mencari titik-titik pertemuan. Di manakah peluang-peluang di mana dua kelompok ini seharusnya boleh bersama untuk membina sebuah negara yang merdeka. Tapi disebabkan oleh British ini menggunakan pendekatan pecah dan perintah, divide and emperor, dan mereka akan bagi-bagikan seboleh mungkin. Ya. Mereka ini tak dapat disatukan, dan oleh kerana itu kita membaca sejarah pun dalam konteks itu. Golongan agama ada agenda, golongan nasionalis ada agendanya. Sedangkan
Di sana kita melihat ada kesepakatan dari sudut matlamat, walaupun ada perbezaan disebabkan dari latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi sekiranya dinamika ini tidak gagal dikekang oleh British, kemungkinan wallahu alam kedua-dua pihak ini akan bergabung tenaga dan memastikan negara ini merdeka daripada penjajahan British. Kita sering dimomokkan dengan pecah dan perintah itu hanya terhad kepada kaum saja. Kaum Cina di bandar, kaum India di estate, kaum Melayu di perkampungan. Tapi pecah dan perintah yang kita boleh nampak dalam perbualan kita ini adalah daripada segi aliran itu sendiri. Which is dengan bijaksananya British berjaya memecahkan perintah supaya macam doktor sebut tadilah, bila kita baca dalam konteks kemerdekaan, aliran ini ada pandangan dia, aliran dia ada bagi. Tapi sebenarnya kalau kata mereka bergabung, it complement each other sebenarnya. Bila mereka menolakkan segala perbezaan mereka lah. Jadi doktor, dalam golongan nasionalis, arus perdana memilih jalan diplomasi dan rundingan meja bulat dengan British. Manakala kelompok nasionalis radikal ataupun kiri memilih penentangan terbuka atau penganjuran mogok masalah seperti doktor sebut tadi, Hartal 1947. Adakah strategi diplomasi ini satu tindakan pragmatik yang bijak mengikut situasi zaman itu, atau adakah ia sebenarnya bentuk kompromi yang menetapkan syarat kemerdekaan mengikut kehendak penjajah? Sebenarnya selepas India merdeka daripada British 1947 48, India ketika itu disebut the crown jewel of the British Empire. Maksudnya tanah jajahan yang paling bernilai kepada British, tapi kemudian terlepas setelah India merdeka. Maka tanah Melayu ni kalau kita tengok, dia adalah merupakan aset terbesar. Sebab apa? Sebab kita mempunyai sumber asli, iaitu berupa getah. Kelapa sawit pun kita dah mula tanam, dan juga biji timah. So crown jewel tu digantikan oleh tanah Melayu. Sebab itu kita lihat kemerdekaan tanah Melayu drag sampai 1950, 10 tahun selepas kemerdekaan Myanmar, Burma, kemerdekaan India dan sebagainya. Dalam keadaan mengalami keadaan ekonomi yang sangat surut oleh British waktu itu, mereka cuba kekalkan tanah Melayu sebagai tanah jajahan. Sebab it is an asset. It is an asset untuk meneruskan kekuasaan British dalam ekonomi global. Nah, bila apa persoalannya tadi? Lupa pula saya. Adakah strategi diplomasi ni? Okey, baik. Sebenarnya bila British memberi laluan kepada so-called pihak nasionalis, itu pun disebabkan oleh tekanan daripada pihak golongan kiri. Maksudnya kalaulah perjuangan dan penentangan golongan kiri ini tak wujud ataupun mampu dibendung, berarti British pun mungkin tidak melayan golongan nasionalis ni. Sebab kepentingan ekonomi lebih penting. Sebab itu bila berlaku darurat, kita tengok British telah adjust dia punya undang-undang insurance. Sebab itu dinamakan darurat. Walaupun sebenarnya satu peperangan. Sebab kalau dalam peperangan, tidak ada insurance company yang akan pertahankan aset-aset British. Sama ada ladang getah ke, lombong biji timah ke. Sebab ianya adalah peperangan, ianya tidak akan ada ganti rugi. Tapi British disebut sebagai darurat dan dia telah meminda undang-undang insurance. Yang mana kalau berlaku serangan ke atas ladang getah, landasan kereta api, lombong biji timah, maka insurance company tetap kena bayar. Because it is not a war. It is an emergency, darurat. Sebab tu British ni adalah antara penjajah yang paling bijak. Dia akan twist the words around, sehingga Palestin tu disebut sebagai mandate. Kami diberi mandat untuk mentadbir Palestin daripada Uthmaniyah. Bila berlaku saja Perang Dunia, selepas Perang Dunia Kedua, mandat tu dipindahkan jadi trustees lah. Kami ini adalah pemegang amanah, bayangkan. Pemegang amanah Palestin. So dia menggunakan istilah-istilah yang tepat. Sebab tu British dia mengatakan sistem pentadbiran kat tanah is a protectorate. Tanah Melayu ni is a protectorate, tanah perlindungan British, bukan tanah jajahan.
Kan? So dia akan menggunakan istilah-istilah yang tepat. Bukan tanah Melayu, ada beberapa negara dekat Afrika pun jadi protectorate juga. Itu semua adalah istilah-istilah yang diguna pakai untuk memastikan British interest lestari, terus berkekalan. So kalau kita lihat balik sejarah, berarti tanpa kumpulan-kumpulan berdesak, so-called golongan kiri ni, saya pasti British tak akan layan pun golongan nasionalis ni. Sehingga mereka pun tak ada pilihan melainkan jadi golongan kiri juga. Wallahualam. Sebab adanya golongan kiri, tekanan-tekanan itu menyebabkan British paksa UMNO bentuk satu alliance perikatan dengan China MCA dan India MIC. Maka dengannya kemerdekaan diserahkan kepada perikatan, ya, setelah mereka berjaya menguasai atau hampir berjaya menguasai ataupun mematahkan PKM dalam peristiwa darurat yang berakhir pada tahun 1960. So saya lebih suka untuk bersikap adil, ya. Saya akan memberikan kredit kepada so-called golongan kiri. Saya juga akan bagi kredit juga kepada so-called golongan nasionalis yang telah berjaya mendapatkan kemerdekaan, dan tidak mudah, ya. Sebab ianya memerlukan pengorbanan, dan kita lihat bagaimana Tunku Abdul Rahman telah menyeru rakyat Tanah Melayu waktu itu, berikanlah sumbangan untuk menjayakan rundingan yang akan berlaku di London ni. Sebab nak hantar rombongan ni memerlukan belanja yang besar. Betul. Dan mereka tidak ada wang macam sekarang. Jadi kita tengok wanita-wanita Melayu tampil ke muka dan menanggalkan gelang, rantai dan cincin, dan mereka serahkan kepada rombongan Tunku Abdul Rahman. Betul. Salah seorang daripadanya, saya tak ingat namanya, yang terpaksa berhadapan dengan keluarga kerana dia tak menggadaikan barang-barang emas dia. Tapi akhirnya dia adalah antara wanita yang paling banyak menyumbang, ya, dengan barang kemas dan sebagainya, dan dikenang, saya tak ingat nama dia. Cari balik lah nanti. Jadi marilah kita bersikap adil, dan tidak menghukum, sedangkan kita tidak hidup pada zaman itu. Sebab tu saya kata, kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup pada zaman itu, apa pilihan kita? Kita akan membuat pilihan berdasarkan kepada circumstances, ya, keadaan-keadaan yang berada pada hari itu, dan kita akan membuat satu ijtihad. Ini jalan yang kita akan ambil. Kalau kita tengok Syamsiah Fakih mengambil jalan ni, Aisyah Ghani mengambil jalan yang lain. Dan kedua-duanya kita iktiraf sebagai pejuang kemerdekaan. Ya. Jangan kita diskredit satu sama lain. Bagi saya semuanya mempunyai sumbangan. Ya. Cuma kita membuat analisis untuk tujuan apa? Untuk kita menggunakan pelajaran ini dalam menghadapi suasana kita pada hari ini dan masa depan. Sebab negara ini masih perlu diperjuangkan. Wallahualam. Okey Doktor, jadi sejauh manakah model nasionalisme yang kita praktikkan sehingga hari ini berjaya menyatukan kepelbagaian kaum dan kelas sosial di Malaysia? Dan apakah aspek perjuangan nasionalisme silam yang mungkin tercicir dalam pembentukan negara moden kita? Tercicir tu. Bila kita bercakap tentang asas perjuangan nasionalisme di negara kita, dia sebenarnya satu perjuangan yang murni. Let us be honest, it is satu perjuangan yang murni, yang meletakkan kepentingan negara, ya, dan tak ada membeza-bezakan. Kita Tunku Abdul Rahman sebenarnya adalah seorang yang he is to me a statesman, ya, seorang negarawan, yang mengangkat keseluruhan kaum. Ya, kalau tidak, kemerdekaan negara ini tidak akan disokong oleh kaum bukan Melayu, ya, tapi ia mendapat sokongan penuh. Tanpa ada sebarang kepentingan. Ya. Tapi masalahnya ialah kepentingan peribadi. Yang kemudian menyusup masuk, ya, ke dalam so-called ideologi nasionalisme ni. Di mana mereka cuba untuk mengkehadapankan kepentingan peribadi. Ya. Tengok, bila DEB nak dilaksanakan pada tahun 1970, selepas berlakunya rusuhan kaum 13 Mei.
Satu pendekatan yang murni yang dikemukakan oleh Tun Razak dan tim dia. Ya. Apa dia? Gagasannya itu untuk melahirkan, menstrukturkan sebuah masyarakat supaya jurang kesenjangan ekonomi di antara yang ada dan tak ada ni, khususnya orang Cina dan orang Melayu ni, dapat dirapatkan. Dan yang kedua adalah membasmi kemiskinan. Dan itu tujuan-tujuan yang sangat murni. Ya. Tapi malangnya, bila proses pelaksanaan DEB selama 30 tahun, apa yang berlaku? Kita lihat orang-orang yang mempunyai kepentingan, peribadi-peribadi yang mempunyai kepentingan. Sebab ada Melayu, Cina dan India, tanpa menuding kepada mana-mana kaum yang khusus. Kita dapati mereka menggunakan DEB ni untuk mengkayakan diri kerabat dan kroni. Dan ini bukan berlaku saja pada orang Melayu, Cina dan India pun. Jadi hasrat DEB ini untuk menstrukturkan semula masyarakat membasmi kemiskinan tidak menjadi kenyataan, gagal. Ya, sebab equity yang dimiliki oleh orang Melayu berakhir menjelangnya DEB adalah sekitar 17% saja kalau tak silap, berbanding 30% yang disasarkan, dan equity yang dimiliki itu pun adalah berdasarkan kepada JRC, LLN, ya, Petronas dan sebagainya. Maksudnya orang Melayu dari sudut individu, ya, masih kekal menjadi B40 sehingga hari ini. Ya. Dan Cina begitu juga. Ya. Ramai aja orang Cina yang miskin, yang tidak berkemampuan, dan dia menyebabkan masyarakat ni semakin jauh. Ya. Jarak di antara kaum ni semakin jauh berbanding ianya hajatnya adalah untuk merapatkannya berdasarkan kepada DEB. Itu saya punya pandangan lah. Ya. Berarti nasionalisme ni dia murni, ya, dan kita boleh katakan umpama asobiah lah. Maknanya sayang kepada kaum, ya, berjuang dan berkorban untuk kaum. Itu adalah asobiah yang dibenarkan. Asobiah yang tolak, yang keji, yang ditolak dan keji adalah asobiah yang mana kita memajukan kaum kita dengan menzalimi orang lain. Apakah ini berlaku dalam masyarakat? Asobiah yang macam mana yang berlaku dalam masyarakat? Kita nilaikan sendiri. Kan? Dan murnikan balik. Mana asobiah ini bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau tujuannya untuk memajukan kaum sendiri, kan kaum kerabat sendiri, untuk untuk memajukan pendidikan dan sebagainya. Ianya adalah satu yang murni. Tapi kalau asobiah itu ditonggang untuk menindas orang lain, menekan orang lain, itulah yang tak dibenarkan. Apakah kita melaksanakan asobiah yang ini ataupun asobiah yang keji ini? Ini yang perlu kita perhatikan semula. Jadi kita akan berehat sebentar untuk satu lagi segmen penutup kita. Dear brothers and sisters, today is Sunday, the 17th of May 2026. As part of our emergency response and intervention in shelter sector for the affected and displaced families here inside Gaza Strip during these difficult times, with generous support and donation by My Care Malaysia, we are providing tents with high quality to be distributed inside displacement camps in the south of Gaza Strip for the affected and displaced families who have been lost everything, to alleviate their suffering, provide comfort and dignity for them during these challenging times. So I would like to extend my deepest gratitude and appreciation to everyone who contributed, donated, supported and extended a helping hand to complete this project. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your donation and bless your offer. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kita kembali lagi untuk segmen yang terakhir kita. Jadi doktor, apabila kita melihat keseluruhan spektrum perjuangan, ulama Islam, intelektual, guru, nasionalis, kesatuan sekerja, gerakan kiri dan kelompok aristokrat, adakah kemerdekaan 1957 sebenarnya hasil satu gerakan yang bersatu atau hasil persaingan dan pertembungan pelbagai aliran yang akhirnya bertemu pada satu titik? Baik, seperti yang saya tegaskan sebelum ni, kita kena melihat proses kemerdekaan tu sebagai satu yang wholesome. Ya. Mana kita tak boleh selektif. Tak angkat satu naratif dan kita redamkan naratif yang lain. Ya. Jadi kalau kita analisis secara adil, saksama, maka kita akan dapati semua bentuk-bentuk perjuangan ni yang dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan kaedah itu sebenarnya membawa kepada satu titik, iaitu tercapainya kemerdekaan negara kita. Walaupun British memilih siapa yang dia nak serahkan kemerdekaan ini, tapi itu pun dilakukan disebabkan oleh tekanan yang berlaku daripada pelbagai sudut. Dan maknanya mereka yang diberikan amanah untuk meneruskan pentadbiran Tanah Melayu yang merdeka waktu itu mempunyai satu gagasan untuk terus membawa negara ini ke arah tercapainya kemerdekaan yang tulen, yang sebenarnya. Itu ada dalam pemikiran-pemikiran pemimpin-pemimpin kita. Saya amat yakin. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Dr. Ismail, Tun Abdul Razak, semuanya. Dan juga pemimpin bukan Melayu seperti Tun Tan Siew Sein, B. Manika Pasagam dan sebagainya. Mereka ada agenda itu. Dan mereka akan gunakan pengaruh yang ada di kalangan kaum mereka sendiri untuk memastikan kemerdekaan negara ini terus diangkat dan negara ini terus dimajukan untuk kepentingan seluruh negara. Itu kita melihat dari sudut yang positif lah. Sebab kita tidak akan mencapai suatu tahap yang sangat membanggakan walaupun kita berhadapan dengan rusuhan kaum 13 Mei 1969 itu. Kerajaan kita, negara kita betul berjaya membetulkannya dengan konsep rukun negaranya, dengan DEB, sehingga orang Melayu khususnya, bila kita bercakap orang Melayu, kita mendapat nikmatnya generasi 70-an dan 80-an ni disebabkan oleh DEB lah kita ni diberi peluang untuk belajar jauh dan membawa pulang ilmu dan hikmah bagi terus memajukan negara ini. So saya suka ketengahkan naratif seperti itu daripada mengatakan ni mereka ini adalah ejen-ejen penjajah barat. Bahkan ada yang mengatakan mereka ini tak ada akhlak Islam. Mungkinlah ada sebahagian daripada mereka disebabkan oleh pengaruh pendidikan barat yang mereka agak tersasar daripada pegangan Islam dan sebagainya. Tapi kita tak boleh longgokkan mereka dan letakkan satu label bahawa mereka ini semua adalah ejen-ejen barat dan mereka ini ialah petualang dan istilah-istilah negatif. Bagi saya itu hanyalah suatu yang pengalaman yang kita lalui dalam sejarah. Kita ambil pengajaran-pengajarannya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini. Sebab saya kata mari kita kenang semuanya sebagai satu perjuangan yang holistik keseluruhannya dan masing-masing ada sumbangan dan semoga mereka diberikan ganjaran. Bukan senang. Sama ada kita berada pada jalur ini ataupun jalur itu, mereka semua adalah penyumbang kepada kemerdekaan ini. Mari kita sebarluaskan naratif seperti ini untuk generasi hari ini dan akan datang. Okay, baik doktor. Untuk soalan yang terakhir ini doktor, saya rasa soalan ni cukup
popular di media sosial. Setiap kali adanya pertemuan ataupun pergaduhan lah di antara orang Malaysia dan juga orang Indonesia yang mengatakan bahawa orang Indonesia akan berkata kepada Malaysia adalah sebuah negara giveaway country disebabkan kita punya proses kemerdekaan itu berbeza daripada proses kemerdekaan di Indonesia, which kita tidak nafikan. Cuma adakah benar kita ini giveaway country yang hanya melalui meja rundingan dan tidak berdarah-darah seperti negara-negara yang lain? Menurut doktor? Saya pun tak faham kan. Satu polemik yang sebenarnya tak perlu. Sebab kita ni satu rumpun. Bahkan kalau kita selidik asal usul sebahagian besar daripada kita ni memang kita datang daripada seluruh Nusantara. Ya? Bukan saja kita di tanah Melayu di Malaysia ni berasal daripada tanah seberang, daripada Jawa, Sumatera, daripada Banjarmasin, Kalimantan, Makassar, Bugis dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang orang Kedah contohnya yang berhijrah ke Sumatera dan sebagainya. Maknanya kita satu rumpun. Dan sudah tentu kita ini dijajah oleh dua penjajah yang sangat berbeza identitinya. Baik di sudut pendekatan, baik dari sudut hemah, ya, bagaimana mereka deal dengan anak-anak negeri, ya. Jadi prosesnya berbeza, ya. Jadi tak timbul isu giveaway country. Kata rakyat Malaysia ni ataupun pejuang-pejuang kemerdekaan dulu tidak menumpahkan darah pun tak betul juga. Ya. Kalau tengok daripada asalnya macam mana Perak, Selangor, Pahang, ya, Negeri Sembilan yang menghasilkan tokoh-tokoh pejuang, Mat Kilau, Tok Gajah, Imam Rasu, Tok Janggut, Kelantan, kemudian Syekh Muzakir Al-Qahar yang disebut sebagai Datuk Si Amang Gagap. Kalau kita pergi Seremban itu ada jalan Datuk Si Amang Gagap. Betul. Itu antara pejuang kemerdekaan Negeri Sembilan. Ya. Banyak berlaku pertempuran-pertempuran di mana orang Malaysia ni, orang tanah Melayu ketika itu mempertahankan tanah air mereka. Ya. Jadi ianya adalah satu proses yang panjang. Ya. Yang kata di Indonesia pun begitu juga. Bahkan perjuangan mereka mungkin nampak lebih berdarah disebabkan ada pendekatan Belanda yang sangat zalim. Ya. Sehingga mereka dikenakan tanam paksa. Ya. Disebabkan dia tak dapat menampung kerugian daripada peperangan yang berlaku dengan masyarakat setempat. Ya. Jadi tak heranlah dinamika tu berlaku di sana. Dan dinamika itu berlaku di sini dalam bentuknya yang ada tu. Ya. So kita sepatutnya belajar dari satu sama lain dan mengiktiraf sumbangan pejuang-pejuang di kedua-dua belah negara ini. Betul. Mengambil hikmah daripadanya, kenapa kita mesti tuduh-menuduh, berbalas diskredit satu sama lain sedang kedua-duanya ada kekuatan. Ya. Kedua-duanya telah memberikan suatu pelajaran yang sangat penting untuk bukan saja dikenang, ya, tapi dia ambil dan diaplikasikan dalam kehidupan pada hari ini. Ya. Jadi itulah seruan saya kepada kedua-dua rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Mari kita angkat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu. Ya. Ya. Apakah itu Pak Nasir, Ustaz Haji Umar Said Cokro Aminatu, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hamka, Haji Rasul, kemudian di sebelah sini pula bermula dengan pemikiran Islahnya Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, ya, kemudian membawa kepada Za'ba, kemudian kepada Pak Sako, kemudian Burhanuddin Al-Hilmi, termasuklah mereka yang berada dalam kelompok nasionalisme, so-called nasionalisme tu Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Tun Dr. Ismail, dan seterusnya. Mari kita lihat segi-segi kekuatan yang ada pada mereka ni di kedua-dua belah negara, dan ianya sangat penting untuk kita meneruskan hubungan antara dua kelompok serumpun ini. Sebab kita berkongsi sejarah yang sama. Betul. Ya. Cuma disebabkan dia punya faktor penjajahan tu,
sedikit berbeza. Ya. Maka reaksinya pun Berbeza lah. berbeza ditentukan oleh bagaimana penjajah menguruskan tanah jajahan mereka. Kan? Kalaulah kita berhadapan dengan penjajah British yang sama perangainya dengan Belanda, mungkin kita akan berhadapan dan menjalani proses kemerdekaan yang sama. Tapi bijaknya British ni sampai semua benda-benda yang negatif dia bagi kat Belanda. Kan? Paku Belanda, Go Dutch. Ya? Seperti Belanda diberi tanah, mana ada peribahasa-peribahasa negatif bahasa Inggeris? Tak ada. Kan? Tak ada. Betul. Kita pergi makan ramai pun belanja sendiri, bayar sendiri pun Go Dutch, bukan Go British. Kan? Jadi saya minta lah apa gunanya kita bertelagah atas suatu proses sejarah yang berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang ada ketika itu. Yeah. Dan apa hak kita generasi hari ini untuk menilai dan menghukum mereka. Kan? Sebab kedua-duanya melalui pengalaman-pengalaman yang menghasilkan perbezaan-perbezaan ini. Yeah. Akhirnya bukankah kita ini disatukan kembali dalam negara ASEAN contohnya. Betul. Dan Malaysia dan Indonesia sepatutnya menjadi tunjang kepada kekuatan ASEAN ni. Kan? Berbanding dengan negara-negara yang lain. Untuk membimbing dan memandu mereka semua ke arah satu kemajuan yang jauh lebih baiklah pada masa akan datang. Wallahu alam. Jadi dengan jawapan Dr. Tu, maka jelaslah kita bukanlah sebenarnya giveaway country, sebab setiap negara itu ada proses kemerdekaan yang berbeza-beza. Dan terima kasih juga Doktor atas jawapan tersebut, sebab saya pun tertanya-tanya juga sebab kita selalu lihat pergaduhan itu di media sosial, walaupun orang kata is just a petty ataupun silly fight, tapi kadang-kadang tu bila kita dah selalu lihat benda tu dia dah tertanam di kepala kita kan, dan kita of course kita akan mencari jawapan. Jadi saya suka untuk kiranya saya suka melihat sesuatu perkara itu melalui analisis helikopter. Daripada pandangan helikopter yang mana kita letak depan, belakang, atas, bawah dan sebagainya. Dan insya-Allah perbincangan hari ini merupakan salah satu lagi sudut daripada helikopter tersebut. Daripada gelombang islah, perjuangan gerakan kiri hinggalah ke diplomasi nasionalis, jelaslah kemerdekaan kita nikmati pada hari ini adalah hasil persilangan pelbagai garis perjuangan yang dahagakan keadilan dan kebebasan. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafizi Muhammad Noor atas perkongsian yang amat mendalam dan bernilai untuk episod khas kemerdekaan ini. Jadi semoga pemikiran dan pengajaran daripada sejarah ini membantu kita memaknai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati dengan lebih hakiki. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe podcast Al-Azhar Sharif di semua platform digital anda. Saya Nadia Syamsul mewakili seluruh kru podcast Al-Azhar Sharif mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.